Tuan-puan nak tahu buat rumah English style macam ni? Jom kita review. Saya Farha, tim dari ZYQ. Okey, hari ni Farha berada di Salak Tinggi, Sepang, dan kalau tuan-puan nak tahu, rumah yang sangat cantik ni adalah milik klien kita iaitu Encik Agus. Dan beliau mengambil kod 31. Kalau tuan-puan nak buat rumah English vibe macam ni, tuan-puan pun boleh ambil kod 31, okey? Dan untuk pengetahuan tuan-puan, keluasan rumah klien kita kali ni adalah berkeluasan 40 x 42 yang mempunyai 5 bilik tidur serta 3 bilik air. Besar kan? Alright. Jom, sebelum tu Farha nak tunjuk dulu dekat tuan-puan struktur bahagian luar rumah. Kita start dengan detailing. Cuba tuan-puan tengok detailing yang ZYQ hasil kan? Memang sangat-sangat kemas, sangat-sangat puas hati tau. Dan untuk part tingkap pula, tuan-puan akan dapat tingkap aluminium bercermin gelap. Barulah rumah tuan-puan tu privacy sikit. Dan untuk kaki 5 ni adalah berkeluasan 2 kaki. Dan kalau tuan-puan ambil kod 31, tuan-puan akan dapat longkang sekeliling rumah. Cantik kan rumah ni? Dan untuk pemilihan warna cat pula, untuk bahagian luar rumah, tuan-puan akan diberi pilihan 2 pilihan cat dan 1 cat putih untuk bahagian dalam rumah. Macam klien kita kali ni, dia pilih color-color grey dan light grey. Cantik kan? Jom, Farha nak tunjuk dekat tuan-puan bahagian tepi rumah pula. Sebelum tu, tuan-puan juga akan dapat lampu yang sangat-sangat cantik yang blend dengan design English style ni tau. Dan tuan-puan juga akan dapat bata merah serta atap genting. Okay? Sekarang ni, Farha berada dekat bahagian tepi rumah dia, which is sangat-sangat cantik tau. Sebab dekat sini ada mini area yang sangat-sangat cantik dengan tiles yang bercorak macam ni kan. Tuan-puan boleh letak mini coffee table ataupun outdoor decoration. And dekat mini area ni, tuan-puan akan dapat folding door 3 panel. Jom ke Farha, kita nak pergi ke main entrance pula. Jom. Rumah ni cantik tau tuan-puan. Dengan colour dia, dengan design dia, sangat-sangat cantik. So, dekat sini adalah main entrance dia. Sama juga, tuan-puan akan dapat area and dia ala-ala balcony macam ni. Cantik kan? So, boleh letak outdoor decoration macam pokok-pokok luar. Cantik sangat. Dan untuk main door, tuan-puan akan dapat security door. And the best part, design dia, tuan-puan boleh pilih ikut design tuan-puan suka. Jom, Farha nak tunjuk dekat tuan-puan bahagian dalam rumah pula. Jom. Assalamualaikum. Wow, cantiknya bahagian dalam rumah dia. Tapi sebelum tu, Farha nak tunjuk dulu dekat tuan-puan function main door dia macam mana. Okey, macam ni. Tuan-puan boleh buka bahagian dalam and tengok bahagian luar tanpa tuan-puan buka main door dia tahu. Barulah rumah tuan-puan tu lebih secure. Alright? Menarik kan? Sekarang ni Farha berada dekat living area dia tau. Untuk mengatakan tuan-puan, ketinggian rumah klien kita kali ni adalah berketinggian 10 kaki. Dah lah pakai batu merah. Lepas tu rumah ni tinggi. So, dia takkan membuatkan rumah tuan-puan tu bahang lah. Alright? Dan dekat living area ni, tuan-puan akan dapat L-box ceiling yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat kemas. Dan tuan-puan juga akan dapat plaster ceiling seluruh rumah dan lampu downlight LED yang membuatkan rumah tuan-puan tu lebih moden. Okay? Ruang tamu dia sebenarnya dia connected dengan mini area kat sini. Boleh dijadikan dining area ataupun family area juga. Dan connected juga dengan bahagian dapur. So dikira macam open space lah dari ruang tamu sampai ke dapur. Okay? And dekat bahagian sini juga, tuan-puan akan dapat folding door 3 panel tadi yang connected dengan tepi rumah. Alright? Cara nak buka dia senang saja. Boleh buka macam ni ataupun boleh tolak and boleh buka seluas-luasnya. Menarik kan? So, bolehlah ada udara segar masuk dalam rumah tuan-puan tu. Menarik kan? Okay, cara tutup pun senang sahaja. Tuan-puan tarik kat bahagian sini and boleh lock sini and settle. Okay? And dekat bahagian dapur ni, tuan-puan akan dapat gas toilet tau. Kalau tuan-puan ambil kod 31, tuan-puan akan dapat full touch and touch. Tuan-puan boleh pilih ikut design tuan-puan suka. Alright, jom ikut Farha. Farha nak tunjuk dekat tuan-puan bilik-bilik tidur dalam rumah ni. Kita start dengan bilik yang kelima. Jom. Jadi adalah bilik yang kelima. Sangat. Jom, Farha tunjuk bilik yang seterusnya, iaitu bilik nombor 4. Ni adalah bilik yang nombor 4 and ada attached bathroom. Jom. Farha tunjuk bilik seterusnya. Yang ni tadi dia adalah living area. Yang ni adalah bilik yang ketiga, which is ada
attached bathroom dengan bilik yang keempat tadi. Sama juga tuan-puan akan dapat full tiles and tiles tanpa boleh pilih ikut design atau suka. Dan ini adalah pintu yang berkualiti tinggi iaitu pintu B4 tau. Jom kita pergi bilik yang kedua pula. Ini adalah bilik yang kedua. Sama je besar dia and ada tingkap, so ada natural lighting masuk dalam bilik tuan-puan. Bilik kedua ni ada attached bathroom juga. Sama juga tuan-puan akan dapat full tiles. Dan ini adalah pintu B4 door yang berkualiti tinggi. Jom Farah nak tunjuk dekat tuan-puan master bedroom pula. Jom. Yang ni pula adalah master bedroom. Jom. Simple je kan design dia tuan-puan. Dan tuan-puan akan dapat tingkap yang sangat-sangat tinggi untuk design rumah ni. Yang nampakkan lagi rumah tuan-puan tu moden. Dan dekat master bedroom ni tuan-puan akan dapat attached bathroom dengan bilik yang kedua. Sama juga tuan-puan akan dapat full tiles and tiles, tuan-puan boleh pilih ikut design tuan-puan suka. Dan ini adalah pintu yang berkualiti tinggi iaitu pintu P4 tu. Alright, semua pintu bilik dalam rumah ni kita pun bagi tuan-puan pintu yang sangat-sangat berkualiti tinggi iaitu macam pintu ni adalah pintu HDF door, pintu kalis air. Alright. Macam mana tuan-puan? Cantik tak rumah klien kita? Kalau tuan-puan jenis suka yang open space macam ni, English vibe macam tu, tuan-puan boleh ambil kod 3+1, okey? Kalau tuan-puan berminat, tuan-puan boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.